Okey, itulah information untuk 21 bulan April bersamaan hari Isnin. Dah lah pergi seorang, kena ada orang besar. Esok pukul dalam tengah hari sikit lah, dalam pukul 9.30 10 macam tu lah. Hai guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Aku ada masa lagi 24 jam 24 jam untuk jumpa orang-orang besar. Berdebar weh, memang agak berdebar. Pada 21 hari bulan April tahun 2025, agak berdebar kan, jumpa orang besar-besar, orang kuat-kuat. Kita ni orang bawahan. So besok hari ketentuan, hari ketentuan, hari nak dikatakan hari kemuncak lah. Hari kemuncak, sama ada saya terpilih ataupun nak cari tempat lain. Harap-harap terpilih lah. Saya harap korang doang-doang kalau saya dapat jawatan itu. Jawatan apa? Jawatan mechanical foreman machine. Iaitu foreman lah, mekanik sebuah bengkel. Bengkel ni nak dikatakan yang paling tip-top yang paling best, beyond the best di area Lembah Kelang, iaitu sebelah Kajang. Sebelah Kajang dia ada 3 cawangan, iaitu di Semenyih, di Sungai Chuak, dan juga satu lagi tak silap mana tak, Sedang. Semenyih, Sedang dengan Sungai Chuak. So harap-harap dapat dekat Sungai Chuak kan, lagi dekat. Sama ada di Semenyih ke kan, harap-harap dapat kat Kajang lah. Orang kuat leh, nak pergi berhadapan dengan dia orang. Masa berdebar ada lagi 24 jam. Aduh. Saya pergi ke sana untuk meet and greet bersama The Boss Daniel Garage. Nanti saya kena buat proposal untuk pekerja baru. Bukannya untuk untuk kerja selamanya, atau persetujuan di antara saya dengan The Boss. Jadi rasa kesedihan juga nak tinggalkan kerja lama ni yang saya kerja sekarang. Aduh, rindu kesedihan, kerinduan, banyak benda lah. Tapi nak cari pengalaman baru kan, tugasan baru. Walaupun tengok keadaan pun kerja penat. Tu orang kata apa, kerja mana tak ada cabaran kan. Semua cabaran kita pun kena hadap. Jadi jawatan ini amat besar sikit. Amat resiko. Orang kata resiko memang tinggi lah, sebab
takut juga kan, tersalah buat. Nanti kan ada masalah-masalah teknikal, technician semua kan. Tapi saya hadap lah kan, hadap semua tu. Kalau tak buat, kita pun tak tahu. Cari pengalaman 3 bulan untuk masa saya hadap semua tu, untuk belajar, mengambil masa 3 bulan kan, untuk buka enjin, tahu komponen dalaman kan. Luaran tak apa, saya tahu kan, servis semua kan, saya tahu. Jadi komponen dalam tu, tu jadi masalah. Saya kena ingat balik semua barang-barang kan, barang-barang motor. Kereta pun boleh, tapi kereta tu saya fikir kena lebih mahal. Sebab kereta, motor semua saya ada basic. Semua saya ada basic. Tapi kereta berat lagi lah nak kena hadap. Kalau motor ni tak adalah berat sangat, kena hadap kan. Itulah, mungkin malam ni tak lena tidur lah, fikir pasal benda ni. Kalau lepas tak apa lah kan. Mungkin saya kena bawa barang apa, CJ semua. Sebab saya dulu ambil bahagian automotif. Saya ambil bahagian automotif. Dia lebih kurang je motor kan, lebih kurang je. Sebab dia mengatakan basic yang penting. CJ tak penting sangat pun. CJ cuma kita belajar. Itu je lah. Yang penting dia mengambil orang yang tahu basic. Itu je lah. Aduh, masalah betul lah. Rantai dah berkarat kan, kena hujan panas. Aduh, tak apalah, besok lah spray. Nak pergi dekat kedai foreman je besok, lepas balik untuk apa ni, lepas daripada tu jumpa orang-orang besar. Tu kemudian saya pergi ke kedai berhampiran, beli spray rantai. Oh, ada apa asal dia tutup, betul-betul tutup tengah jalan tu, berkeso. Ni geng apa ni? Geng apa, game squad. Apa tu, game apa? Squad. 01 006 kan, 02 3 4 7. Ni kenapa susun parking tepi ni? Orang bas lalu nanti kalau anggar kan, parking lah kat dalam tu, banyak lagi parking tu. Walaupun berbayar, pelik lah. Semua kena bayar saman lah. Okey, itulah information untuk 21 bulan April, bersamaan hari Isnin. Dah lah pergi seorang, kena ada orang besar. Esok pukul dalam tengah hari sikit lah, dalam pukul 9.30 10 macam tu lah. Mungkin saya suruh bos saya cover saya sebelah petang
ataupun awal pagi lagi saya keluar. Okey, untuk sebelum saya buat apa, sebelum dipanggil pertukaran kerja, saya akan balik ke kampung. Balik ke kampung mengambil restu daripada nenek saya. Mungkin dia kata kerja elok-elok kan, marah, dia marah. Kerja elok-elok, kerja relax kan, nak tukar kerja apa lagi? Tak apalah, kita hadap lah, ambil restu. So saya akan singgah dekat rumah baru mak ayah saya. Kemudian kalau dipanggil, alhamdulillah lah. Okey, sampai sini saja untuk hari ini. Sehari sebelum hari perjumpaan The Boss, orang-orang besar dan yang garas. Okey, kita jumpa besok. Okey, assalamualaikum, bye bye.